Untuk kita jauh daripada skamer-skamer emas yang bertopeng kat emas, kita guna sahaja teknik kuno. Beli emas, dapat fizikalnya. InsyaAllah kita jauh daripada skamer-skamer emas. Cukup apa yang berlaku. Yang berlaku dekat Sabah, yang berlaku sebelum ini cukup tuan-puan. Jadi sebab tu saranan saya 100% kalau tuan-puan nak buat tabungan emas, nak ubati penyakit boros, nak kekalkan kuasa beli jangka masa panjang, nak elakkan diri keluarga kita ni jatuh miskin secara tiba-tiba, buatlah tabungan emas melalui syarikat Publigo. InsyaAllah kita selamat. Tuan-puan, asas simpanan emas tak ada 10, tak ada 20. Cuma ada 2 sahaja. Pertama, beli emas, dapat emas. Kedua, keuntungan emas hanya 1, kenaikan harga. InsyaAllah kita selamat. Jadi kan tuan-puan, belum ada lagi akaun emas nak saya bantu. Nak jadi salah satu bawah bimbingan saya. Saya pastikan tuan-puan buat tabungan emas dengan cara yang betul, dengan ilmu. Pergi dekat profile TikTok saya, buka sahaja akaun emas secara percuma.